nyusahkan orang, mati juga dia. Nyusahkan habis barang motor. Rupanya sebelum mati dia sempat bertaubat. Ya Allah, aku minta ampun pada Engkau ya Allah. Aku banyak buat kesalahan ya Allah. Aku minta ampun. Menangis Allah ambil dia. Dan kadang keampunan. Nabi kata, orang yang menceritakan keaiban orang, sedangkan dia dah bertaubat daripada dosa dia buat, dia takkan mati selagi dia tak buat dosa tu. Itu bahaya tu. Itu warning daripada Nabi, warning daripada Allah. Kita senang cakap orang, dia, sebab benda ni berlaku di tempat abang. Dia ni kaki ni, dia meninggal Jumaat. Ni kisah benar. Abang pergi beli kuih, orang kedai kopi tu punya, macam mana kaki kocok ni boleh meninggal hari Jumaat? Pakcik-pakcik cerita. Sepatutnya bila kita tengok orang meninggal, apa perasaan kita? Ya Allah, moga Allah ampuni dia, kan? Masa tu saya terkesan. Saya tanya guru saya, mana macam ni mana? Dia cakap macam ni macam mana? Dia kata, Man, ada tak di antara mereka yang cakap kematian si Polan tadi, malam tadi sebelum dia meninggal, orang ngintai rumah dia, entah dia tengah, ya Allah, aku bertaubat daripada dosa berjudi ni ya Allah, kan? Allah ampunkan dia meninggal. Yang pakcik-pakcik yang cakap tadi tak pasal-pasal, umur 80 kejap lagi, dia pula yang kena. Nabi warning, siapa yang mencerita keaiban manusia lain sedangkan dia bertaubat dah daripada dosa tu, dia takkan mati selagi dia tak buat benda tu. Bahaya tau. Bawa manusia dengan sangka baik.